Hi guys, welcome back to my channel. Ni kita nak Jangan ingat aku pekerja sekarang ni. Sebab kalau nak keluar dari rumah ni dia kena guna skirt. Tapi aku tak ada alatan yang meletak dekat motor. So aku gunakan je lah. Di bawah. Dan ni pinggam macam tu. Patah kuasa ni. apa kerja kan? Tunggu jap. Baik, kelakar ke tak? Baik kau cakap sekarang. Jujur je lah. Aku tak marah. Bismillah. Okay lah, mantap ni. Masih okey tu dong. Weh, perfect tu. Kita punya plan lah. Kita punya perkara hari ni, agenda kita adalah book birthday. Kali ni dengan adik-adik saya sebenarnya. Adik-adik ni 9. Budak-budak ni memang Melayu betul. Memang sangat-sangat Melayu. Okay, tapi tak apa. Yang pun dah gerak. Aku kena gerak ke Masih Senawang. Kau rasa aku kena gerak pukul berapa untuk sampai ke sana? Aku tengah fikir macam mana nak buat ni. Aku rasa aku duduk atas dia. Tapi aku rasa tak jatuh tu. Kita dah jumpa budak-budak ni. Al-Qidai bukan main lama lagi. Tapi tak apa, aku sini sikit-sikit. Bye-bye. Korang dekat sana. Nah, lipat macam ni je tak bawa ni pun. Ika. Dah jatuh. Dah try dah. Dah jatuh. Pada licin. What? Dah jom gerak. Okay, jom. Kita sampai. Sangat barai sebab sampai tengok keadaan. Sangat penuh. Oh sorry. Sangat lah penuh je. Sekarang kita tengah tunggu Mak Uzma. Aca kat mana? Tak tahu apa panggilan. Aca. Sampai Pali ke mana? Ya. Aca dah sampai. Guys, hari ni bapak penat dan panas. Apa beli tu? Ayam Okey. Semua dan Kemang. Okey. Buat tengoklah semua. Dia ni je mampu. Ni kena makan beli kulit ayam. Yang ni roti john. Lepas tu apa ni? Dalam beg. Kita mencari tempat. Macam mana? Sana ke sini? Sini lah. Pita sik. Oh, air mangga. Dia kata air mangga dia sedap. Kau tak sedap juga. Cuba try minum. Kalau nak kena kecam. Mana? Nampak orang duduk. Tolong layan. Mana? Ni apa? Sebelah perempuan. Ayam ada. Okey, Second lagi tak lintas. Bukan. Ingatkan lagi 2 second boleh lintas. Supaya 2 second je. Kata kau nak pergi Masjid Pink. Masjid Pink kat mana pula? Nak pergi atas. Kau duduk sini dulu. Kita orang nak bekerja. Cari tempat yang kosong dekat sana. Sebab sekarang ni kita tengok tempat kita macam mana. Cak, tolong masuk vlog Macam dia. buat dia. Ya Allah, ramai gila nak mampus. Masalahnya, macam tak ada peluang. Boleh kalau dia suruh dia orang rapat sikit lah macam tu. Kita nak suruh dia rapat. Sekati kan. Jatuh. Guys, nampak tak? Nampak tu. Tak nampak. Kita orang ni macam kelakar sikit tau. Tak boleh lah sebenarnya daripada kita duduk tempat terpinggir tadi tu. Mungkin tu tadi tu. Pula. Tukar makanan. Kita tukar makanan. Kalau dia orang pegang makanan, dia orang dah bagi dah kita sikit. Tak, kita ada makanan. Kau akan makanan. Kita kena lepas ni sampai nak pergi sini kena at least pukul 4. Pukul 5 dah cek tempat. Sepatutnya kata tengah alam. Kalau betul dah kat sana lah. Kalau tidak tak payahlah. Mimpi kau tak kau duduk macam ni lah. Tepi jalan macam ni lah. Alah panas. Oh, DJI. kita ni dari tadi tunggu dia orang tak. Orang dah duduk sini dah. Sekarang dah berbuka dah. Orang tak sampai-sampai. Okay, ni Ismi. Semua dengan aku. Capek. Okay, hantu-hantu kelaparan. Manis ke? Dia rasa macam, nak sedut lagi. Ada tak ajak aku pergi sungai. Lepas tu pun tak ada. Kalau kan rupanya ajak. Benda dia jauh. Itu pun dia tak pasti. Dia kata, mana dia tahu saya pun dah sepilih tadi. Dia nak spend time dengan korang juga. Tapi pun busy. Tapi korang tak cuba untuk cari masa untuk bersama dia juga. Bukan. Saya sumpah okey 6 hari bulan tu. Asal aku tak boleh? Dah susah berhenti. Sebab Dia nak berhenti. Tapi dia nak berhenti kerja. Kau nak resign lah. Kau nak minta buat dia. Tak, dia duduk je belakang tu mak. Dia tak tolong aku goreng. Adalah aku yang goreng. Aku goreng. Aku kena goreng. Alah ayam satu tapi hotdog banyak tu. Saya tak ada apa nak cakap ya. Sorry. Tadi kau bawa kereta Kau diam. 40. Ya Allah nangis. Orang je berani suruh aku bawa kereta. Kau tak tenang dengan makeup. Ni hidup ke tanah? Hidup. Tak nampak pun.
Tak boleh sweat. Masih makan. Rasa sikit lah. Nak takut. Sikit. Bukannya racun tak. Jangan bagi dia ulang sekali Lah, kemana ambil tahun ni ke depan? Apa dia? Belajar lah. Habis apa lagi kau? SMK. Kenapa SMK? Kan aku baru tahu SMK sebenarnya ada 2. Aku call SMK sebenarnya 1, lepas tu dia suruh email. Aku email SMK sebenarnya 2. Benda ni? Selama 2 Kecoh tu. 2 hari 3 kedai. Satu hari 4 kedai. Tak, dia kata secara tu murah. Padahal lagi bawah pun 2,600, 2,700. Oh, lagi murah. Bukan lagi murah. Lagi bawah. Ya, faham. Tapi Dia lagi bawah tau. Shell tu paling muda. dah habis makan. Masuk bas tu. Kita on the way. Motor dia tinggal Tak tahulah weh ada ke tak ada. Oh, mak ayam. Muka-muka tengah nervous sebab kita orang tengah berlari. Tak ada berlari pun, berjalan. Dengan sangat nervous sebab kunci dia hilang. Sekarang ni semua salah Kak Di. Nak pergi kencing pun tak boleh. Pergi je lah. Orang dah cakap dah tadi pergi acah. Saja je. Tolong. Saja je. Tolong jadi. Tak bagi tahu pun dah habis. Sabarlah. Okey, jom. Sekarang ni welcome to my channel Fafa. Nama channel Fafa. Kau tak nampak kunci? Tapi tak ada lah. Ada ke? Kat beg? Beg Farah tak ada. Oh, kan betul juga. Oh, dalam beg saya ni. Kunci tak ada ke? Kenapa dia Ya Allah. tak ada otak? Memang. Tak payah. Kau sampai je lah. Kita nak makan nak pergi ngopi sana. Akak jadi akak bagilah kamera ni dekat dia orang. Oh biarkan seluas lautan aku engkau ada. Ibu tu. Dia nyanyi lagu. Dah lah letak kunci dalam helmet paling santai. Weh, ya Allah tu paling bodoh Tak, dia lah letak aku kunci rasa. dalam helmet. Kak dia letak Tinggal. helmet glove sekali. Saya orang Malaysia. Ya. Orang Malaysia baik kan? Orang Malaysia macam orang Arab. Kalau curi kena potong tangan. Betul. Semua penting. Sebab nak pakai benda. Kena letak phone nak dekat. Pada tadi lampu dia lama kot. Atas kan? Ni ke? Ni. Dah sampai. Tak ada jauh mana. Teng. Dah kenapa? Jom. Oh. Terus terang saya host. Saya cakap saya host. Tapi dia orang kata geli IIT macam tu. So saya pun tak tahu nak kata apa. Malaysia dekat kita pilih negeri je lah. Negeri. Okay. Oh, okay. Dalam Malaysia? Negeri. Siapa? Penang. Kakak jawab apa tadi? Sekali ni 9. Sabah. Dia jawab lagi? Boleh. Sampai ada yang betul. Sabar. Singapura. Bagi semua orang satu round. Malaysia. Dalam ni 9. KL. Bila anak tak best. Sebab aku tak tahu. Aduh, dia pun tak tahu. Tempat aku tak tahu. Aku dah kat Negeri Sembilan saja. Tapi tak boleh dia kata move to another city. Another city. Maksudnya akak memang mengenali Kak Atin. Sama beda punya. What's always make me laugh? Aku rasa semua benda kot. Dia gelak. Gini. Tengok jatuh aku mah. Bila kita berkumpul, Sendiri pun boleh. Tengok TikTok. Betul. Kita dapat ni. Kita pun kena buat teka-teka. Okay. Kalau kau tahu kau bijak, okay? Okay. What is my favourite comfort dish? Spaghetti. Salah. Donat. Kita ambil dessert lah. Salah. Oh, puding tadi ke? Malah lah aku. Bodoh lah aku malu. dia pun hancur kan? Kat lain. Iya kan kat yang lain ya Allah. Orang lain dah tadi dah. Tak betul lah macam mana lain. Kau boleh tak? Aduh. Game tai tu. Buat dia. Langsung boleh flash ke?
Tak boleh pun. Rasa Banyaknya. coklat kuning. Geng. Kuning kumpulan dia macam ni. Ni kumpulan coklat. Kau kat mana? Okay. Aduh. Ya, Mak main tai. Okay. Ma. Mana tu? Mak. Kot. Mana? Tu kot host. Tu seorang dia. Tu Bella. Tu Bella. Pelayan tahu Bella siapa. Itu kenal lah. Aku nak main tai. Dah lagi Sebab ini leceh. Super leceh. Sebab ini kena main ramai. Tak. Salah ke tak? kalau Yelah aku lah. Suspect lah aku. Tolonglah. Sebab kau menyesal. Buat aku. Acah aku duduk orang. Boleh jadi acah je. Sebab tadi dia macam Aku mak tu. dia kan tadi macam tu. Tak ada backup kau jadi Biasanya suka main tai. Siapa yang main tahi dia bebo. Okay aku mah. kuat mengatakan Uzma. Okey dah. Finish dah. Ya tu. Tak tahu. Saya je. Macam senyum-senyum, sengih-sengih kau. Dah kena duduk dengan ni. Aku rasa mama. Dia kata bukan Budak aku. main tai kau jangan Weh, lagi. dia kata everyone. Dia kata Everyone suspect dia. So ya tu betul lah tu. Okay kita pilih semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam buku nak istighfar. Kita orang aku kehilangan kali kedua motor punya kunci. Betul lah aku tak suka dia. Kamu jangan bawa barang. Tu je cara dia. Saya tak bercakap lebih nak Timo. Tak boleh. Balik. Tak ada flower sangat. Guys, kita dah sampai. Sekarang aku apa tak tahu lah. Sheet punya tu. Ada lah kosong sini. Pindah sini lah. Sekejap pindah sini. Okay, rasanya itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Bye.